Baik murid-murid, dalam analisis linguistik, kita bukan sahaja melihat apa yang disampaikan dalam sesuatu teks, tetapi bagaimana maklumat itu disusun melalui bahasa. Oleh sebab itu, konsep tema dan rema menjadi sangat penting. Tema ialah bahagian awal ayat yang menjadi titik permulaan atau fokus utama, manakala rema pula ialah maklumat baharu yang dikembangkan daripada tema tersebut. Hubungan antara tema dan rema membantu memastikan makna disampaikan secara berterusan dan mudah difahami oleh pembaca. Menurut Halliday, struktur ayat dalam bahasa mempunyai 3 dimensi metafungsi utama, iaitu tema ideasional, tema interpersonal dan tema tekstual. Tema ideasional menggambarkan kandungan atau pengalaman. Tema interpersonal menunjukkan hubungan antara penulis dan pembaca, manakala tema tekstual berfungsi menyusun maklumat supaya teks menjadi tersusun dan koheren. Analisis tema dan rema bukan sekadar meneliti tata bahasa, tetapi menekankan fungsi bahasa dalam konteks sebenar. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengenal pasti pula penyampaian idea dan aliran maklumat dalam teks. Namun, kajian terhadap tema dan rema dalam teks rasmi pendidikan masih terhad, khususnya teks institusi pendidikan di peringkat negeri. Oleh itu, dalam pembelajaran ini, kita akan menganalisis tema ideasional melalui tema dan rema dalam risalah program dan bantuan pendidikan Yayasan Sarawak dengan menggunakan teori sistem linguistik fungsional Halliday, bagi memahami bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan maklumat secara berkesan. Murid-murid, selepas kita memahami pengenalan kajian ini, seterusnya kita akan meneliti permasalahan kajian. Kajian Faizul Zaid menekankan keterbatasan analisis wacana kritis bahasa Melayu berbanding Inggeris dengan masalah teori lemah dan data terhad pada politik garis miring berita. Tujuannya ialah memperluas genre kepada teks pendidikan rasmi. Kajian Nur Faizak Anida pula menunjukkan pelajar sukar menguasai tema rema kerana sisipan tidak konsisten dan susunan terasa kabur. Tujuannya ialah menjadikan teori linguistik lebih kontekstual untuk kemahiran menulis. Baiklah murid-murid, seterusnya kita beralih kepada objektif kajian. Objektif kajian ini adalah untuk menganalisis proses tema ideasional dalam risalah program dan bantuan pendidikan Yayasan Sarawak dengan menggunakan teori sistem linguistik fungsional yang diperkenalkan oleh Halliday. Baik, murid-murid. Dalam sorotan literatur ini, kita meneliti beberapa kajian lepas yang berkaitan dengan analisis tema dan rema berasaskan teori linguistik sistemik fungsional oleh Halliday. Kajian oleh Nur Faiza Abdul Jobbar dan Anida Sarudin pada tahun 2014 menunjukkan bahawa analisis struktur tema dan rema sangat membantu dalam memahami bagaimana idea disusun dalam karangan pelajar bukan penutur natif bahasa Melayu. Dapatan mereka mendapati pelajar banyak menggunakan pola tema linear dan tema kekal, namun masih menghadapi masalah dari segi kesinambungan idea dan kejelasan maklumat. Selain itu, kajian oleh Nur Hazila Mat Lazim dan Arizal Afsan Hassan pada tahun 2019 pula meneliti struktur tematik dalam teks saintifik. Kajian ini mendapati pemilihan tema, khususnya tema bertanda, memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat secara jelas mengikut keperluan disiplin ilmu. Secara keseluruhannya, kajian-kajian lepas membuktikan bahawa pengurusan tema dan rema yang sistematik dapat meningkatkan koherens teks. Namun, kajian terhadap teks informatif seperti risalah dan brosur masih terhad. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengisi jurang tersebut dengan menganalisis risalah program dan bantuan pendidikan Yayasan Sarawak. Kajian ini menggunakan kaedah analisis dokumen. Data utama kajian adalah risalah rasmi program dan bantuan pendidikan Yayasan Sarawak. Data ini dipilih menggunakan pensimpulan bertujuan kerana risalah tersebut merupakan medium rasmi institusi dalam menyampaikan dasar serta berperanan besar dalam membentuk persepsi. Kajian ini turut diperkukuhkan dengan kaedah kepustakaan. Kami merujuk kepada sumber sekunder yang berautoriti seperti jurnal, buku dan tesis terdahulu yang berkaitan dengan model Halliday. Oleh itu, ini merupakan dapatan tajuk kami iaitu proses dalam tema ideasional melalui tema dan rema yang terdapat dalam risalah program dan bantuan pendidikan Yayasan Sarawak dengan menggunakan teori sistem linguistik fungsional Halliday, 1994. Kami membahagikan kepada dua tema iaitu proses lakuan dan proses perihal. Pertama dapatan yang kami jumpa bagi proses lakuan dalam risalah tersebut adalah PL1. Keutamaan diberikan kepada kursus-kursus TEM dan kursus-kursus terpilih sahaja. Tema adalah keutamaan, manakala rema adalah proses lakuan tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana rema mengandungi kata kerja pasif diberikan yang menandakan tindakan institusi menawarkan peluang secara selektif. Ini membuktikan wujud aktiviti material yang melibatkan pelaku tidak dinyatakan iaitu yayasan dan penerima iaitu kursus tertentu. Seterusnya bagi proses perihal, contohnya PP1, bantuan murid sekolah daripada keluarga kurang berkemampuan di peringkat sekolah menengah kebangsaan di Sarawak. Tema adalah bantuan murid sekolah. Rema ini memperihalkan identiti bantuan. Tiada kata kerja tindakan. Maknanya bersifat deskriptif dan relasional.
Analisis yang mendalam mendapati bahwa tema educational dalam risalah program dan bantuan pendidikan Yayasan Sarawak hanya menggunakan proses lakuan dan proses perihal sahaja. Ini membina wacana tentang bantuan pendidikan yang kelihatan menyokong tetapi sebenarnya dikawal sepenuhnya oleh institusi. Proses lakuan dengan jelas menonjolkan tindakan pentadbiran seperti penyediaan bantuan oleh pihak berkuasa. Manakala proses perihal menetapkan identiti serta kelayakan penerima secara objektif berdasarkan kriteria yang tertentu. Dari segi struktur tema dan rema, unsur-unsur abstrak seperti kelulusan dan bayaran balik dijadikan sebagai fokus utama yang sangat menonjol. Ini mengalihkan perhatian daripada pelajar sebagai subjek utama kepada aspek administratif. Hal ini selari dengan pandangan yang dikemukakan oleh Halliday bahwa pemilihan jenis proses dan struktur tata bahasa berperanan untuk membentuk pengalaman serta hubungan kuasa dalam teks. Ketiadaan proses lain seperti proses minda, proses verbal, proses maujud, dan proses tingkah laku jelas menunjukkan wacana dalam risalah ini bersifat teknokratik dan berorientasikan sistem. Ini menormalisasikan autoriti institusi dan mengukuhkan dominasi institusi tersebut dalam wacana. Sebagai kesimpulan, mendapati dua proses sahaja yang terkandung dalam risalah tersebut, iaitu proses lakuan dan proses perihal. Proses lakuan berfungsi meletakkan institusi sebagai pemegang kuasa mutlak yang aktif, manakala pelajar hanyalah penerima pasif. Proses perihal pula digunakan untuk menjadikan syarat-syarat bantuan kelihatan sebagai fakta objektif yang tidak boleh dipertikaikan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.